Hei, bos kau mana? Bos tak ada bang, keluar. Hutang bos aku bila nak bayar? Hutang bos? Tak tahulah bang sebab dia keluar. Abang tanya saya tak tahu bang. Bos kau Akiong kan? Akiong? Saya tahu bos saya Melayu. Bengkel pun bengkel Melayu bang. Oh, salah. Ini bukan Akiong bang. Kau jangan nak menipu aku ah. Bos kau Akiong kan? Bang, kalau saya menipu bang, saya tak dapat apa pun. Pula? Saya rasa kalau Akiong bang, kedai ujung lah bang. Bukan sini bengkel Melayu bang. Nama bos ni pun Angah Botak bang. Betul salah Betul bang, salah. Ni bukan bengkel bos nama Akiong Bukan bang. Kan? Haji 24 bang. Bengkel Melayu. Nanti kau tolong bagi tahu Akiong. Hutang bos aku bayar. Sebab aku tak tahu bengkel Akiong kat mana. Boleh bang, tak apa. Cincai. Saya tolong, tak apa. Nanti saya ambil persen bang Boleh? Kau sekati kau. Alah, tak apa bang. Tu duit bos abang. Bukan duit abang. Abang pun jadi macam orang minta hutang. Ayolah bang. Balik bang. Balik. Janji hutang bayar bro. Apa nanti saya beritahu Akiong lah bang. Pening lah saya bang. Dah lah salah bengkel betul bising pula dia ni. Aduh. Dah bang, balik. Ya bang, saya gerak dulu bang. Okey. Alah pula. Cincai. Ya.